Salam sejahtera, salam Jumaat, salam Malaysia Merdeka. Hai, saya Muhammad Aziz Ibrahim Azhar sebagai moderator pada hari ini dalam sesi podcast KVPSS KVMT. Hari ini saya bersama tetamu jemputan kita iaitu Puan Hajar Jalia binti Abu, merupakan pengarah Kuala Vocational Melaka Tengah. Apa khabar Puan Hajar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haziq, selamat pagi, salam Ramadan Karim. Alhamdulillah hari ini saya sihat, insyaAllah. Saya pasti para pendengar di luar sana teruja untuk mendengar sesi podcast kita pada hari ini. Sebelum kita memulakan temu puan ini dengan lebih lanjut, bolehkah Puan Hajar menceritakan sedikit latar belakang tentang KVMT ini? Baiklah Haziq, College Vocational Melaka Tengah sebenarnya telah dibina pada tahun 1984. Jadi bermula daripada keuangan daripada Bank Pembangunan ASEAN 1 itu 1986 tahun pertama telah berlakulah ambilan pelajar di dulunya bukan College Vocational Melaka Tengah. Kerana untuk makluman semua, kita telah berlaku transformasi beberapa kali lah, daripada sekolah menengah vocational, sekolah menengah teknik, sekolah menengah sehinggalah kepada transformasi yang terakhir iaitu College Vocational Melaka Tengah, selaras seiring dengan perkembangan teknologi dan keperluan TVET negara. Kita telah transform kepada KV yang menawarkan pelbagai program sehingga hari ini. Terima kasih Puan Hajar. Untuk para penonton, untuk makluman para penonton, Puan Hajar telah berkhidmat di KVMT ini hampir 3 tahun. Bolehkah Puan Hajar berkongsi sedikit kenangan manis semasa Puan Hajar bertugas di KVMT ini? Baiklah, sebenarnya Haziq, saya baru belum 2 tahun lagi kat sini Haziq. Kerana saya mula mendaftar sebagai pengarah College Vocational Melaka Tengah ialah pada Mei 2023. Ya, jadi hampir menjelang Mei nanti saya 2 tahun lah di College Vocational Melaka Tengah. Jadi sebelum ni saya ialah pengetua di Sekolah Menengah Teknik Melaka, Sekolah Menengah Teknik Melaka Bukit Piatu. Jadi apabila diarahkan, menerima arahan pertukaran ke College Vocational Melaka Tengah, inilah ceritanya kita sebagai penjawat awam ini merealisasikan, melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk memastikan apa yang kita ingin capai, sasaran pendidikan TVET negara dilaksanakan mengikut keperluan. Jadi perkembangannya kita memastikan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan di KV dilaksanakan mengikut keperluan. Kerana untuk makluman semua, kita ada pelbagai program yang ditawarkan di College Vocational Melaka Tengah. Jadi ada 8 program, sama ada yang bersifat hard skill dan juga soft skill, iaitu kita ada program teknologi penyejukan dan kenyamanan udara, teknologi kimpalan, teknologi elektrik, teknologi elektronik, kemudian ada program automotif, pemesinan industri, teknologi pembinaan, dan satu lagi kita ada yang bentuknya soft skill, kita sebut sebagai iaitu pengurusan perniagaan. Namun College Vocational Melaka Tengah ada juga satu lagi tawaran program untuk yang kita sebut sebagai SLDN, iaitu Skill Latihan Dual National. Yang ini ialah program apprentice, iaitu beberapa orang pelajar mendudukinya dan mereka kita berkolaboratif dengan McDonald's. Jadi para pelajar yang mengikuti SLDN merupakan pelajar yang mendapat latihan di institusi di industri iaitu McDonald's, dan mereka juga menduduki
peperiksaan SPM. Jadi insyaAllah anak-anak pelajar tu kalau yang menduduki SBM mengikuti program-program, mereka akan dapat program sijil vocational Malaysia dengan juga sijil kemahiran Malaysia. Layak, berjaya cemerlang, melepasi keperluan minimum, para pelajar boleh meneruskan pengajian di peringkat diploma, insyaAllah. Jadi kita dah berjaya dah menerima graduan yang pertama pada tahun 2016. Itu antara rentetan lah transformasi yang berlaku, dan alhamdulillah saya kira pelajar yang berjaya tu mesti telah berada di pasaran kerja, kerana target ataupun matlamat asalnya college vocational itu ialah untuk melahirkan 70% pelajar-pelajar yang mempunyai kemahiran dan mereka akan bekerja sebagai tenaga pekerja mahir. 70%. Jadi 20% lagi Haziq ialah kita nak memastikan ada pelajar kita yang mencapai kecemerlangan dalam akademik, mereka lanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Jadi sehingga hari ini ramai dah pelajar yang meneruskan pengajian di peringkat ijazah. Dan 10% lagi ialah sasarannya untuk memastikan pelajar-pelajar kita ada yang boleh menjadi usahawan, entrepreneur. Jadi itu sasarannya. 70, 30 dan 20 dan 10. Jadi Puan Haja, apakah kenangan manis yang Puan Haja selama apakah kenangan manis Puan Haja di KBMT ini? Bila sebut kenangan manis ni, biasanya kita memang akan cerita tentang kejayaan, kan? Sebab bila berjaya, semua orang akan rasa gembira, dan itulah usahanya. Bila kita berusaha nak capai sesuatu, perjalanan nak menghasilkan, pengorbanannya, usaha gigih, latihan dan sebagainya tu kadang-kadang dianggap perit, melelahkan, letih, kan? Tetapi bila berjaya, itu kejayaan. Jadi sebenarnya saya gembira dengan kejayaan-kejayaan yang telah dicapai dari berbagai bidang, Haziq. Bukan sahaja dari akademik, tapi kegembiraan saya tu bila tengok contohlah, saya berikan contoh dari banyak kejayaan yang telah dicapai oleh pelajar-pelajar dan juga pensyarah KBMT. Contohnya dalam pertandingan KB Skill. Kita tahu pertandingan KB Skill adalah antara pertandingan yang paling penting di antara college-college vocational, kerana kita mencari calon-calon untuk peserta yang bertanding bagi negara di peringkat dunia pula, disebut sebagai world skill. Jadi daripada peringkat college kepada peringkat zone, kepada peringkat kebangsaan dan layak ke peringkat dunia, itu memang satu kejayaan besar lah. Tapi setakat yang hari ini, untuk makluman semua, kita ada pelajar-pelajar yang telah berjaya mewakili college ke peringkat zone dan ke peringkat kebangsaan. Jadi bila di peringkat kebangsaan, mereka capai kejayaan dan dapat johan. Jadi itu antara kejayaan yang dicapai lah. Gembira lah. Sama juga dengan aktiviti sukan. Kalau sebut saja contohnya Melaka KBMT, permainan apa yang mereka johan, kan? Bola tampar. Dan Haziq pun boleh sebut, maksudnya di kalangan pemain-pemain di kalangan sekolah-sekolah di sekitar Melaka tahu dah, kalau nak cari mereka yang mahir dengan siapa johannya bola tampar. KBMT memang bagus dalam bola tampar, tapi kita nak banyak lagi kejayaan-kejayaan yang lain lah. Tapi setakat yang ini ada banyak sebenarnya kejayaan yang dicapai, dan kita masih menunggu-nunggu lagi kejayaan besar dibuat oleh semua pelajar, bukan saja pelajar, malah para pensyarah, sebab saya suka nak maklumkan para pensyarah di college vocational memang sangat kreatif. Mereka sentiasa menggalakkan inovasi dilakukan, dan kita menyertai semua kebanyakanlah pertandingan. Dan alhamdulillah pertandingan-pertandingan itu, kejayaan, penyertaan dan sebagainya, dia adalah satu ruang tambah. Hari ini kita usaha untuk capai ke peringkat yang setakat mana, dan di hari lain kita dengan pengalaman menyertai pelbagai pertandingan, saya yakin dan percaya, bukan sahaja pelajar, malah guru kita juga akan disebut-sebut sebagai college yang melahirkan peserta-peserta yang berjaya dalam pelbagai pertandingan. Terima kasih Puan Haja.
kami di KBMT bersyukur dengan kehadiran Puan Hajar di sini. Puan Hajar pasti banyak pengalaman yang bersama dengan pelajar-pelajar di dalam kelas dan sesi PDPC. Boleh Puan Hajar cerita sedikit tentang pengalaman itu? Baiklah, sebenarnya bila dah memegang jawatan sebagai pengarah, sebahagian besar daripada masa saya kita gunakan untuk keperluan pentadbiran, pengurusan, memastikan kemudahan, facilities dan sebagainya dipenuhi. Jadi sebenarnya passion seorang guru, passion seorang pengajar ialah apabila dapat dekat dengan anak-anak murid, dapat bersama dengan pelajar di dalam kelas, sebenarnya memberikan kita motivasi. Cikgu kalau mana-mana cikgu lah, guru kita tanya bila usia mereka dah meningkat tua, dah berusia tu, dapat bersama anak-anak, bersama dengan pelajar di dalam kelas, kita kembali muda. Jadi sebenarnya ruang dan peluang bersama para pelajar ni dia ada berbagai kategori. Ada anak-anak pelajar yang sangat pemalu, ada anak-anak pelajar yang sangat aktif, ada anak pelajar yang sentiasa mendambakan perhatian. Jadi sebenarnya bila berada di dalam kelas itu, berada bersama anak pelajar dan mengajar, kita membina memori atau kenangan yang mendalam lah. Kadang-kadang bagi pensyarah tu kita tak rasa pun perkataan, ucapan, semangat nasihat kita tu sangat bernilai, tapi ada di dalam kalangan anak tu bila cikgu tanya bagaimana keluarga, ayah kerja apa, rumah kat mana, apa nanti dah besar nak jadi apa, nak kerja di bidang mana, bagi mereka itu adalah satu yang sangat istimewa. Jadi bila dah selesai, dah keluar, dah kerja semula, bila jumpa tu mereka akan rewind semula. Dulu cikgu tanya saya, dulu cikgu kata begini, kan? Kadang-kadang saya cuma hadiahkan mereka macam sebatang pen aja. Saya ada pen yang baru, saya berikan pada pelajar dan simpan. Saya pernah jumpa seorang pelajar saya tahun 1997. Beberapa tahun yang lepas, maksudnya dah 20 tahun lebih saya mengajar anak ni. Bila saya dapat hubung dia semula, dia tunjukkan buku yang saya beri, tapi saya tulislah, saya ada sejarah. So saya berikan buku rujukan sejarah untuk SPM. Saya tulis selamat berjaya Syafiq lah, semoga mendapat A+. Dan anak tu boleh tunjuk lagi, dia still simpan buku itu sampai hari ini. So itu antara kenangan manis lah bersama anak-anak pelajar. Wow, menarik sekali. Sebagai seorang pemimpin tertinggi di KBMT, pasti Puan Hajar telah melalui pelbagai cabaran untuk memastikan KBMT kekal unggul di persada Tibet negara. Apakah cabaran terbesar Puan Hajar untuk menghadapi cabaran ini? Baiklah, pada pandangan saya lah, dari segi cabaran ini sebenarnya yang selalu berkisar, selalu menjadi harapan dan hasrat saya ialah untuk memastikan para pelajar yang mendapat pendidikan di kolej vocational ini, mereka boleh berdiri sama taraf, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan semua pelajar institusi TVET yang lain, sebab bukan kita sahaja, bukan kolej vocational sahaja, malah di luar sana kita ada pelbagai institusi awam dan swasta yang memberikan latihan yang sama. Jadi bagaimana nak pastikan kelahiran anak-anak yang lahir dari kolej vocational Melaka Tengah ini, mereka mempunyai credibility, sama terampil, sama kompeten dengan pelajar-pelajar yang lain. Yang membezakan seorang pelajar yang nantinya menjadi tenaga kerja ialah kemahiran. Skill yang diperolehi itu akan membezakan seorang pelajar dengan seorang yang lain. Sewaktu nak memohon pekerjaan, sekiranya seorang pelajar mempunyai pelbagai kelebihan, mereka bukan sahaja ada sijil yang cemerlang, malah kita nak, cabaran saya ialah saya berusaha nak lahirkan pelajar yang mempunyai sahsia yang tinggi. Mereka bila kita lihat sangat beradab, nampak sangat bersopan. Kemudian kami nak juga anak-anak mempunyai soft skill, kemahiran berkomunikasi, kemahiran untuk memberikan pandangan dan keberanian untuk
mengambil stand, maksudnya sekiranya saya memberikan pendapat begini, dicabar dan saya masih boleh memberikan jawapan yang saya masih berpegang kepada apa yang saya pasti itu. Jadi melahirkan seorang pelajar yang mempunyai kelebihan dari semua aspek. Itulah antara cabaran utama. Saya nak anak-anak yang lahir di College Vocational Melaka Tengah mempunyai kerohanian yang tinggi, sasiah, adab dan sebagainya lah. Jadi itu antara cabaran, memastikan sempatkah dalam tempoh 2 tahun atau 4 tahun itu pelajar dibekalkan dengan kemahiran dari segi program dan juga sasiah diri. Ya, jadi itu harapan besar saya dan cabaran besarlah. Jadi mengharapkan rakan-rakan, para pensyarah dapat mendidik dan membimbing semua menjadi anak-anak yang baik dan cemerlang di dunia dan akhirat, insya-Allah. Cabaran itu pasti ada. Kami di KBMT yakin dengan kehadiran Puan Haja untuk memastikan KBMT sentiasa dalam landasan yang betul. Bercerita tentang cabaran ini, mungkin Puan Haja boleh memberi kata-kata nasihat dan motivasi pada para penonton kita dan warga KBMT. Baik, sebenarnya para penonton sekalian, kita cuma kena pegang satu perkara lah. Sebenarnya Allah kurniakan kita perkara yang sama. Kita mempunyai pemikiran, kita mempunyai keupayaan, dan percayalah, kita boleh pegang bahawa kejayaan adalah milik semua insan. Semua orang boleh berjaya cemerlang, cuma kita kena yakin dan percaya bahawa usaha gigih itu adalah antara jaminan untuk kita capai kejayaan. Dan kejayaan setiap orang bukan pada satu masa yang sama, ya. Datang bersama-sama, kita mengikuti pengajian, kita belajar, kita berjaya cemerlang. Tapi nanti bila semua keluar, akan ada perjalanan hidup sendiri. Ada orang dia akan berjaya dalam tempoh 5 tahun saja dah nampak kejayaan besar. Tapi ada insan lain yang Allah tundakan kejayaan dia tu. Dia susah-susah dahulu, terpaksa berusaha lebih gigih daripada orang lain, belajar, sambung pengajian mungkin. Ada pelajar dah bekerja, ada pelajar yang masih sambung pengajian, tapi akhirnya berjaya. Jadi saya rasa kena pegang tekad di hati, semua orang boleh berjaya. Dan saya harap para pelajar yang mendaftar sebagai pelajar di College Vocational, terutamanya College Vocational Melaka Tengah, pegang satu perkara, iaitu anda tidak pernah buat silap memilih dan meneruskan pengajian di College Vocational, insya-Allah. Terima kasih banyak Puan Haja atas perkongsian serta nasihat pada para pendengar kami. Kami di TV PSS KBMT mengucapkan jutaan terima kasih atas kehadiran Puan Haja pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, mungkin Puan Haja ada sepatah dua kata kepada para pendengar di luar sana. Baiklah, kalau kepada semua pendengar di luar sana, kalau anak-anak di menengah rendah, anak-anak di sekolah rendah juga sebenarnya, negara kita, kepimpinan tertinggi negara kita pada hari ini sangat memberikan perhatian yang besar kepada TVET, iaitu Technical Vocational Educational Training, latihan yang membekalkan kemahiran teknikal dan vocational. Dan kita lihat sebenarnya dalam kehidupan seharian, semua kemahiran teknikal dan vocational sangat mempunyai kepentingan sendiri dalam hidup kita. Ya, kita pandang ke sekitar, semua perkara yang berlaku di persekitaran kita memerlukan kemahiran teknikal, kemahiran elektrik, kemahiran automotif. Ia bergerak seiring dan sangat laju di luar. Contohnya, kalau dulu kereta guna minyak petrol dan sebagainya, sekarang kita dah gunakan kenderaan yang bagaimana? EV, ya, hybrid dan sebagainya. Jadi yang berada di luar sana, saya mengalu-alukan, marilah teruskan pengajian di dalam aliran pendidikan yang bersifat teknikal dan vocational, kerana kita bukan hanya berada di dalam kelas, tetapi kita berada di bengkel-bengkel yang mempunyai pelbagai peralatan yang menarik untuk kita belajar
dan kuasai. Satu hari nanti kita adalah merupakan peneraju, pemacu TVET negara. So teknokrat yang dilahirkan daripada pendidikan teknikal vocational lah antara insan-insan yang akan memastikan kemajuan dan kecemerlangan negara kita Malaysia. Terima kasih Puan Hajah. Semoga kita bertemu lagi di dalam podcast Memory KVMT oleh TV PSS KVMT. Jangan lupa untuk follow TikTok kami, follow IG kami dan subscribe YouTube channel kami. Ilmu di hati, dunia di depan. Selamat jumpa lagi. Terima kasih.